Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Amal Sofia binti Syara Azrin. Saya dari Sekolah Kebangsaan Mutiara Perdana. Hari ini saya ingin berkongsi tentang sebuah buku iaitu Sofia Tidak Mahu Berkongsi Barang. Penulis buku ini ialah Rachel. Buku ini diterbitkan oleh Aneka Publication pada tahun 2020. Pada pengetahuan semua, buku ini mengandungi 22 muka surat. Buku ini tentang seorang kanak-kanak yang bernama Sofia. Pada suatu hari, ibu Sofia mengajak kakak Sofia dan Sofia untuk membuat kicauan. Kakak Sofia berasa sangat gembira untuk membuat kicauan. Tetapi Sofia tidak mahu bersama dengan kakaknya. Dia hanya mahu untuk menonton televisyen. Setelah kicauan itu selesai, Sofia datang ke dapur. Sofia mahu makan ke semua kicauan itu dan tidak mahu berkongsi. Ibu Sofia menasihati Sofia untuk berkongsi dengan kakaknya. Kakaknya berasa sangat sedih kerana tidak dapat kicauan itu. Tiba-tiba, Sofia membawa semua kicauan itu keluar dari dapur. Tiba-tiba, kicauan itu terjatuh di atas lantai. Sofia menangis sekuat hati. Kakak Sofia sangat kecewa pada hari itu. Ibu Sofia tidak memarahinya, tetapi menasihati Sofia untuk tidak tamak lagi. Sofia berasa sangat menyesal akan perbuatannya. Sofia meminta maaf kepada ibu dan kakaknya. Pengajaran yang saya boleh perolehi daripada buku ini ialah kita patut berkongsi antara satu sama lain. Hal ini kerana berkongsi adalah satu amalan yang mulia. Dan kita juga dapat mengeratkan silaturahim sekiranya kita berkongsi. Akhir kata, buku ini sangat menarik untuk dibaca. Banyak lagi pengajaran yang saya boleh peroleh daripada buku ini. Sekian, terima kasih.